Mufas cemerlang, Islam terbilang. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Bersua kembali dalam Buletin Abqari bagi bulan Januari. Kita mulakan dengan segmen pertama, bagi segmen akademik dan pentadbiran. Pada 7 Januari 2026, mesyuarat Lembaga Pengelola Sekolah Abqari telah berlangsung di bilik mesyuarat CM1, Courtyard Hotel, Melaka dan dipengerusikan oleh Yang Berbahagia, Datuk Mat Hazan bin Samad. Mesyuarat ini memberi tumpuan kepada perancangan strategik, pengurusan sekolah serta hala tuju Abqari bagi sesi persekolahan 2026. Antara fokus utama perbincangan ialah penambahbaikan aspek akademik, kebajikan murid, pengurusan sumber manusia serta pengukuhan tadbir urus sekolah agar selari dengan aspirasi pendidikan Jabatan Agama Islam Melaka. Seterusnya, kita beralih ke segmen Hal Ehwal Murid. Pada 11 Januari 2026, pendaftaran murid tingkatan 2 hingga tingkatan 5 bagi sesi persekolahan 2026 telah dilaksanakan dengan lancar. Kehadiran murid ke sekolah menandakan bermulanya sesi persekolahan baru selepas cuti akhir tahun. Suasana pendaftaran berjalan dalam keadaan teratur dengan kerjasama pihak pengurusan sekolah, guru-guru serta murid. Program ini bertujuan memastikan maklumat murid dikemas kini serta memudahkan pengurusan awal persekolahan sebelum sesi pengajaran dan pembelajaran bermula sepenuhnya. Semoga seluruh warga Abqari dapat membina azam baharu dan melakar kejayaan bersama sepanjang tahun 2026. Seterusnya, pada 12 Januari 2026, Majlis Taklimat dan Pendaftaran Kemasukan Murid Tingkatan 1 sesi persekolahan 2026 telah diadakan bagi memberi penerangan awal berkaitan pengurusan sekolah, peraturan, sistem pembelajaran serta hala tuju pendidikan kepada ibu bapa atau penjaga dan murid. Kehadiran yang dipertua pihak ABG sebagai tetamu jemputan telah mengukuhkan hubungan kerjasama antara pihak sekolah dan komuniti ibu bapa. Pada 12 Januari 2026 juga, hari pertama program orientasi tingkatan 1 dan program Sinar Cemerlang Semarak Wajah telah berlangsung di Auditorium Asyams. Antara pengisian utama ialah kalimat disiplin oleh guru disiplin sekolah yang beri pendedahan awal berkaitan peraturan, etika dan tanggungjawab murid sebagai warga sekolah. Pada waktu malam, sesi pengenalan kehidupan di asrama telah diadakan bersama ketua asrama dan biro asrama bagi membantu murid menyesuaikan diri dengan persekitaran dan rutin kehidupan berasrama. Kemudian, pada 13 Januari 2026, program orientasi diteruskan di Kalimat Tahfiz dan Jawatan Ta'ahudul Quran JTQ telah disampaikan oleh JKMP Paita bagi menerangkan hala tuju, keperluan dan fokus program hafazan sekolah. Pada sebelah petang, kalimat asrama telah disampaikan oleh Ketua Warden bagi memperincikan peraturan dan tanggungjawab murid di asrama. Seterusnya, pada 15 Januari 2026, pengisian hari ketiga melibatkan pelaksanaan School Opening Fun Run di sekitar Tanjung Bidara yang bertujuan memupuk amalan gaya hidup sihat serta semangat kesukanan. Kemudian, pada 16 Januari 2026, pengisian hari keempat melibatkan aktiviti merentas desa, pemberian buku teks kepada murid tingkatan 1 dan tingkatan 5. Terlibat pinjaman buku perpustakaan serta tayangan aflam filem sebagai elemen pembentukan sasiah dan motivasi. Program ini memberi pendedahan awal kepada murid dalam aspek akademik, literasi maklumat serta penglibatan aktif dalam aktiviti sekolah. Seterusnya, pada 17 Januari 2026, hari terakhir orientasi diisi dengan kursus pengurusan jenazah, perjumpaan inspirasi awal tahun bersama pengetua serta LDK Janji Murid Hebat. Program ini bertujuan memperkukuh nilai rohani, membina jati diri serta menyuntik semangat dan azam baharu dalam diri murid. Pada 26 Januari 2026 pula, Majlis Penutup Program Orientasi Tingkatan 1 sesi persekolahan 2026 telah dianjurkan oleh Unit Bimbingan dan Kaunseling dengan kehadiran pengetua serta barisan pentadbir sekolah. Majlis diserikan dengan ikrar dan persembahan pelajar tingkatan 1. Majlis diakhiri dengan penyampaian hadiah kepada kumpulan terbaik serta pelajar terbaik sepanjang minggu. Orientasi sebagai penghargaan atas komitmen dan penglibatan aktif murid. Pada pendapat saya, sepanjang minggu orientasi ni banyak aktiviti yang sangat manfaat dan menarik. Dan sekolah ni juga mempunyai banyak persekitaran yang sangat kondusif. Abang-abang dan juga rakan-rakan turut memberikan kerjasama sepanjang minggu orientasi ni. Sekian daripada saya. Terima kasih. Beralih ke segmen kokurikulum pula. Kelas latihan PSSCM Al-Abqari kali pertama bagi sesi persekolahan 2026 telah dilaksanakan pada 18 Januari dengan penyertaan 29 orang pelatih kelas asas dan 27 orang pelatih kelas jatuh. Kehadiran wakil PSSCM Cawangan Melaka serta tenaga pengajar negeri telah membantu memastikan latihan berjalan dengan lancar dan berkesan. Buletin Abqari berakhir di sini. Saya Amirul Hakimi, Malaysia Madani, Jiwa Merdeka, Abqari terbilang.
Hufaz cemerlang, Islam terbilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.